Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak nasi lemak untuk 30 orang. Nasi lemak 30 orang. Okey. Ni beras 3 kilo. 3 kilo untuk 30 orang. Okey, ni kelapa parut. Nanti saya kisar ambil santan dia untuk buat nasi lemak. Okey. Ni cili. Cili kering 1 genggam setengah. Okey. Bawang 12 biji untuk buat cili sambal tumis ikan bilis. Okey, ni timun saya dah potong. Timun jepun. Okey, telur 10 saya rebus, 10 saya goreng. Yang goreng tu saya sedekah je. 10 telur goreng saya sedekah. Okey, ni kacang tanah untuk tabur atas. Ikan bilis halus untuk tabur atas. Okey, ni ikan bilis untuk buat sambal tumis. Daun pandai untuk masak nasi lemak. Okey, yang ni tempe saya sedekah. Nanti kita goreng. Okey, ayam goreng 15 ketul. Saya potong 2. Satu ketul potong 2. Nanti kita goreng kunyit sebab dia minta goreng kunyit. Saya nak separuh saya nak goreng rempah, separuh saya nak goreng kunyit. Okey. Ni saja bahan-bahannya. Bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian. Okey. Nak rebus telur 10 biji. Okey, dalam air tu kan ada garam, ada perasa dengan cuka untuk kurangkan dia melekat. Okey, telur dah masak dah. Telur rebus. Kita goreng kacang. Ni kacang saya dah cuci dah. Kacang. Ni kacang. Kita goreng ikan bilis tabur pula. Dah masak. Okey, dah masak. Okey, minyak ni kita buat sambal tumis ikan bilis. Okey. Jadi kita jumpa balik. Kita rebus cili kering. Rebus dia, okey. Jadi kita jumpa balik. Okey, dah rebus. Kita kisar, lepas tu kita buat sambal. Cili dah cuci dah. Jom kita kisar.
Okey, ayam nak perap. Satu perap goreng rempah mamak. Satu lagi goreng kuning goreng kunyit biasa. Okey. Ni nak perap goreng rempah mamak. Okey. Ni halia serbuk. Punyalah malas chef kan. Serbuk halia, serbuk bawang putih. 3 sudu tepung jagung, 3 sudu tepung beras, 2 sudu rempah kari, 1 sudu lada putih. Okey, ni cili kering, daun kari. Okey. Telur sebiji. Okey. Jom kita perap ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ni semua rempah ni. Ni pun masukkanlah cili kering, daun kari. Tangan saya dah cuci. Kita kacau. Perapkan dia. Perap 1 jam baru boleh makan. Makan lah. Goreng. Kalau lama lagi sedap. Gula. Garam dengan gula. Okey, biarkan. Yang ni kita perap kunyit dengan garam sahaja. Okey, dia minta ayam goreng kunyit je. Yang ni saya tambah. Saya belanja dia. Okey. Ni dah perap garam kunyit. Yang ni perap rempah. Ayam goreng rempah mamak. Okey, yang ni kunyit sahaja, kunyit dengan garam. Okey, kita perap dulu dalam peti air, besok pagi kita goreng. Okey, kita layukan bawang dulu. Ni bawang. Nak buat sambal tumis. Bawang ni 12 biji. Kita layukan dia dulu. Banyak kan bawang? Okey, ni belacan. Dengan jaga saya tunjuk air asam Jawa Okey, biarkan dia layu dulu, kejap kita jumpa balik. Okey, kita letakkan bilis. Belacan. Banyak. Okey, biarkan sekejap. Jadi kita jumpa balik. Okey, tengok ikan bilis. Biar dia garing sekejap. Biar dia letak kat bawah tu, dia garing. Okey. Masuk cili kisar.
Okey, biarkan dia masak sekejap. Jadi jumpa balik. Okey, kita renakan dia. Api kecil je. Okey, masuk ni air asam jawa. Sekejap, kita rasa dulu garam dia. Masin ya. Sebab belacan dia tak tentu, kadang-kadang masin, kadang-kadang tak masin. Okey, biarkan dia merenih dulu. Jagi biar dia terbit minyak, jagi kita jumpa balik. Macam terbit minyak dah. Kan? Okey, kita biarkan dulu. Sekejap, gula belum bubuh. Dah nak masak, kita letak gula 1, 2, 3 sudu teh. Terpulang. Kalau anda nak manis boleh letak lagi. Kalau tak nak manis jangan letak. Juga kita rasa garam dia. Okey. Garam tak payah. Okey, biarkan sekejap dia kita angkat. Okey. Dah masak. Besok kita goreng ayam, goreng telur, goreng tempe, masak nasi. Pagi ni nak goreng ayam, kuali ni goreng ayam, kuali ni goreng telur dengan tempe. Ni goreng ayam. Goreng ayam kunyit dulu. Ayam kunyit dengan garam. Terlanggar pula sendok. Okey, biarkan dia masak. Okey, kita balik kan. Ada lagu. Okey, saya goreng sampai habis ya. Mata sapi betul tu. Okey, saya goreng bagi habis. Okey, saya nak goreng tempe. Ni tepung tempura. Tepung tempura.
Okey, ni tempe. Kita masukkan ke dalam tepung ni. Okey, ni tepung. Cepat angin ni. Okey, jadi jumpa balik. Angkat tepung tempe. Okey, ni tempe. Saya goreng sampai habis ni. Okey, telur goreng dah siap. Tempe ayam rempah ni, ayam rempah. Semalaman dalam peti ais. Muat. Muat tak? Buat je lah. Okey, saya goreng dulu ya. Okey, kita balikkan. Ni ayam goreng rempah mamak. Kedai mamak. Ayam goreng rempah kedai mamak dah masak dah. Kita angkat. Okey, lepas ni kita nak masak nasi. Okey, sekarang nak masak nasi lemak. Okey. Kita sukat beras kat dalam bekas ni. Nanti air dia 1 bekas setengah. Ikut level beras 1, lepas tu lagi setengah air dia. Ya. Yeah?
apa saja bekas pakai, air mesti 1,5. Ini kelapa saya kisar untuk dapatkan santan dia. Okey, masuk sekali dengan ni halia. Kisar sekali. Okey. Jangan terbalik. Okey, ni santan. Saya dah kisar. Kita tapis untuk dapatkan satu dulu, 1,5. Level beras 1. Lepas tu kita nak setengah lagi pada ni. Okey, untuk air dia, air beras. Ni garam. Kita salin dekat periuk besar ni. Periuk besar. Santan tu yang satu lagi dah halih kat sini, dekat periuk besar. Kita nak lagi setengah. Okey, lagi setengah. Setengah. Kita letak minyak sikit, minyak masak. Ini dia yang besar punya. Okey, kita nak pergi masak. Masak kat dapur sana. Okey, kita nak masak kat dapur ni. Sebab api ni besar sikit. Okey. Okey, kita masak kat sini. Biar dia mengelegak. Lepas dia mengelegak, baru kita letak beras. Dah mengelegak. Dah mengelegak. Kita letak beras. Bismillah. Okey, kita keringkan. Keringkan santan dia. Okey, saya keringkan dulu Kering. Okey, kita kecilkan api. Lepas tu kita renehkan dia selama setengah jam. Ya. Okey. Dah setengah jam. Lepas tu pakai kayu. Okey, dah masak semua. Okey, selamat mencuba ya resipi daripada Masak Pakai Hashtag Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.